Setiap keputusan kita mestilah rule based, mesti berasaskan kepada peraturan. Kalau peraturan ini digunakan untuk satu kumpulan, peraturan itu juga mestilah digunakan untuk kumpulan yang lain. Walaupun kumpulan yang lain itu sekarang ini sudah jadi kawan baik kita. Dan ada orang tanya komen saya mengenai kenyataan Datuk Seri Anwar yang Firaun pun ada jasa lah. Konteks dia ialah Firaun pun ada jasa, tapi kalau melanggar undang-undang, tindakan itu perlu diambil lah. Saya tak rasa ada orang yang boleh tidak bersetuju lah. Maksudnya walaupun tidak payahlah sebut Firaun pun ada jasa kan. Saya tak pasti Datuk Seri Anwar sebut Firaun pun ada jasa itu sebab dia nak ada konotasi dengan Tun Mahathir. Sebab di awal-awal zaman reformasi dahulu, Tun Mahathir ni disebut sebagai Maha Firaun kan. Jadi saya tak pastilah kan. Cuma kita di sini bahagian yang kalau tidak berhati-hati, dia kembali seperti yang kita bincang pasal rasuah tadi lah. Dia akan sampai masa yang rakyat sudah tepu. Dan bila tepu itu, banyak perkara itu akan dilihat sebagai retorik. Jadi kalau contohnya keseluruhan messaging ataupun komunikasi daripada kerajaan, terutamanya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ialah memberi gambaran bahawa maha kaya yang ada ini perlu diperangi sepenuhnya, dan itulah lambang bahawa saya ini anti rasuah. Tetapi ditumpukan kepada 2-3 orang contohnya kan. Pada masa yang sama, kita juga ada kroni-kroni yang jutawan yang kaya-kaya, yang mari kerajaan mana pun mereka akan mendapat tempat. Kan, kita ada kroni-kroni yang kaya begini kan. Jadi kalau dilihat bahawa retorik itu hanya digunakan untuk golongan-golongan tertentu sahaja, maka dia akan dilihat sebagai retorik lah. Tambah lagi kalau macam Datuk Seri Anwar, kalau saya sebut tadi bahawa dalam setiap pentadbiran dan zaman itu ada golongan elit ataupun jutawan-jutawan yang kerajaan mana pun masuk, mereka akan mendapat tempat. Saya pernah sebut kepada Datuk Seri Anwar ni lah masa muda-muda dahululah. Saya ingat Saifuddin Nasution pun ada, Tan Sri Johari Abdul pun ada masa itu. Kami buat lawak kepada dia. Kami katalah, Datuk Seri memanglah sekarang ni bersama dengan kami kan, sebab kita bukan jadi kerajaan. Kami pastilah satu hari nanti bila Datuk Seri jadi Perdana Menteri, kalau diizinkan, kami kena ambil nombor untuk jumpa Datuk Seri. Nombor saya mungkin 450 lebih. Kerana ada banyak golongan kaya yang hebat, yang elit ini, yang akan dapat tempat dahulu untuk jumpa Datuk Seri. Saya ingat dalam tahun 2013, masa itulah. Dia ketawa dan gelak sajalah. Jadi sebab itu soal Firaun pun ada jasa ini perlu dilihat dalam 2 konteks yang berbeza. Satu konteks yang saya sebut yang mungkin maksud Datuk Seri Anwar lah, bahawa kita tak boleh kata kalau ada seseorang itu dulu dia bekas Perdana Menteri ke, bekas Menteri ke, dia ada jasa, kita tak dakwa dia. Kalau dia bersalah, kita dakwa dia. Bagus. Tapi ada satu lagi konteks. Kalau perkara itu kita sebut orang yang ada jasa pun perlu kena dakwa kalau ada bukti, bagaimana pula dengan orang-orang lain yang pada zaman pemerintahan yang berbeza-beza memang mereka mendapat laba daripada hubungan baik dengan menteri, Perdana Menteri. Sekarang ini pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka juga jadi kawan baik Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Jadi kalau masa itu konteksnya pula, yalah dia dulu memanglah dengan orang ini, dengan orang tu. Tapi dia pun ada jasa dia juga. Jadi sebab jasa dia tu janganlah kacau dia. Yang itu yang selalunya saya angkat red flag lah. Setiap keputusan kita mestilah rule based. Mesti berasaskan kepada peraturan. Kalau peraturan ini digunakan untuk satu kumpulan, peraturan itu juga mestilah digunakan untuk kumpulan yang lain. Walaupun kumpulan yang lain itu sekarang ini sudah jadi kawan baik kita. Dan itu sebenarnya cabaran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bila dia sebut Firaun pun ada jasa, mesej-mesej yang saya dapat sebahagiannya ialah dalam konteks yang kedua tadi. Sebab bagaimana pula dengan orang-orang yang kita semua tahu dia dulu dapat konsesi itu, dia dapat yang ini, masa zaman itu dia sokong UMNO lah, ataupun dia sokong Perdana Menteri itulah. Sekarang dia dah jadi kawan baik pula kepada kita. Dan dia pun sokong kita sekarang. Tapi yang lepas-lepas itu sebab dia pun ada jasa kepada kita, maka tak payahlah sentuh. Jadi akhirnya dia akan kembali kepada soal konsistensi mengikut peraturan. You must be consistent with rule based. Dan pada masa yang sama, kalau tidak berhati-hati, maka apa-apa yang disampaikan sebagai mesej anti rasuah akan dilihat sebagai perkara terpilih. Kalau kawan saya, walaupun dulu macam mana, tapi sebab sekarang kawan saya, maka tak apa, dia ada jasa. Kalau sebelah sini, oleh kerana kamu bukan kawan saya, walaupun dulu kamu ada jasa, maka kena. Dia tak boleh, dia kena. Sebab itu, sebaik-baiknya SPRM ini dibebaskan. Maksudnya bebas daripada campur tangan dan pengaruh, kerana kerajaan dan Perdana Menteri itu insya-Allah akan bertukar ganti. Sebaik-baiknya lah. SPRM ini perlu ada peraturan dan ketat etikanya, sama macam hakim. Jumpa orang pun tak boleh. Itu pun tak boleh kan. Supaya mereka betul-betul dapat laksanakan tugas dengan bebas. Dan itu juga yang kembali kepada persoalan Tan Sri Azam Baki. Sebab kalau kita kata Firaun pun ada jasa, maka kalau dia telah melanggar peraturan, maka perlu diambil tindakan. Soal yang dibangkitkan mengenai Tan Sri Azam Baki, termasuk oleh Datuk Seri Anwar sendiri, saya sendiri, sebelum PRU 2022 dahulu, timbul pendedahan mengenai soal ada syarikat yang menggunakan nama dia atau adik dia yang secara jelasnya melanggar peraturan. Kan? Jadi kalau kita kata tak kisahlah siapa dia ada jasa ke tak ada jasa, because it is rule based, maka tindakan perlu diambil. Sebab itu mengekalkan Tan Sri Azam Baki itu akan terus menyebabkan mesej-mesej daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dia mungkin tidak ada teeth macam sebelum-sebelum inilah.